Okay, I finished my first Fisher Raya dinner. Rafi, thank you so much. Yeah. Thanks, Terry. Thank you for inviting me. Yeah. I got to see you give out those envelopes. What is that called? Duit Raya. Do it, Raya. I learned so much today. My stomach is full. This is amazing. Yeah. Thank you so much, brother. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang. Kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Setiap kali menjelang bulan Syawal, satu perkara yang pasti berlaku di Malaysia, jalan raya mula sesak. Pusat membeli belah dipenuhi orang ramai. Lagu raya berkumandang di radio dan yang paling penting, hati semua orang mula terasa rindu kepada kampung halaman. Inilah suasana yang hanya dapat dirasai apabila menjelangnya Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Aidilfitri di Malaysia bukan sekadar perayaan selepas sebulan berpuasa. Ia adalah perayaan yang penuh dengan budaya, tradisi, makanan, kekeluargaan dan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Apa yang menjadikan Hari Raya di Malaysia begitu istimewa ialah cara rakyatnya menyambut perayaan ini. Bukan sahaja orang Islam, tetapi turut diraikan bersama rakan-rakan dan jiran daripada pelbagai kaum dan agama. Di negara lain, Hari Raya mungkin disambut dengan keluarga terdekat sahaja. Tetapi di Malaysia, Hari Raya menjadi perayaan seluruh negara. Dari bandar besar hingga ke kampung kecil, semuanya meriah dengan lampu pelita, takbir raya, rumah terbuka dan kunjungan sanak saudara yang tidak putus-putus. Kanak-kanak berlari dengan baju raya baru. Orang dewasa sibuk menyediakan juadah dan orang tua tersenyum melihat seluruh keluarga berkumpul di bawah satu bumbung. Lebih istimewa, setiap negeri di Malaysia mempunyai cara sambutan, makanan dan tradisi yang berbeza, dari ketupat dan rendang di kampung, lemang yang dibakar di tepi rumah, hingga kuih raya yang berpuluh jenis di atas meja. Semuanya menjadikan Aidilfitri di Malaysia antara perayaan paling meriah di dunia. Bagi rakyat Malaysia, Hari Raya bukan hanya tentang makanan atau pakaian baru. Ia tentang memohon maaf, mengeratkan silaturahim, pulang ke kampung, dan mengingati mereka yang sudah tiada. Inilah nilai sebenar Aidilfitri yang menjadikan sambutan di Malaysia sangat unik dan penuh makna. Jadi dalam video ini, kita akan melihat 10 keistimewaan perayaan Aidilfitri di Malaysia yang menjadikannya berbeza dan istimewa berbanding negara lain. Mungkin ada yang kita biasa lihat, tetapi tidak pernah kita sedari betapa uniknya budaya kita ini. Jika anda suka kandungan seperti sejarah, fakta unik, ranking menarik dan kisah-kisah tentang Malaysia, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas video seterusnya. Tekan juga butang like sebagai sokongan anda dan tinggalkan komen di bawah beritahu kami apakah perkara paling anda suka tentang Hari Raya di Malaysia. Balik kampung, makanan raya, duit raya atau rumah terbuka. Sokongan anda sangat membantu untuk kami terus menghasilkan lebih banyak kandungan menarik tentang Malaysia. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Setiap kali menjelang Hari Raya, selain lagu raya dan persiapan baju baru, ada satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, iklan raya. Ya, iklan raya di Malaysia bukan sekadar iklan biasa untuk menjual produk, tetapi sebuah cerita pendek yang penuh emosi, pengajaran dan nilai kekeluargaan. Inilah antara keistimewaan Hari Raya Aidilfitri yang sangat unik dan jarang terdapat di negara lain. Di Malaysia, apabila hampir Hari Raya, ramai orang akan mula mencari dan menonton iklan raya di internet dan televisyen. Ada yang sedih, ada yang lucu, ada yang menyentuh hati, dan ada yang mempunyai mesej kehidupan yang sangat mendalam. Kadang-kadang, dalam masa beberapa minit sahaja, iklan raya mampu membuat penonton tersenyum, ketawa dan juga menangis. Antara iklan raya yang paling terkenal setiap tahun ialah daripada Petronas dan Tenaga Nasional. Iklan-iklan ini sering memaparkan kisah keluarga, pengorbanan ibu bapa, kehidupan di kampung, persahabatan dan nilai kemanusiaan. Ceritanya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Sebab itu ramai yang mudah tersentuh apabila menontonnya. Ada iklan yang menceritakan tentang anak yang lama tidak pulang ke kampung, tentang ibu bapa yang menunggu kepulangan anak, tentang jiran yang saling membantu,
dan tentang pentingnya memohon maaf dan memaafkan. Semua cerita ini sebenarnya menggambarkan nilai sebenar Hari Raya, iaitu kemaafan, kekeluargaan dan kasih sayang. Menariknya, ramai rakyat Malaysia mengatakan bahawa apabila sudah menonton iklan raya, barulah terasa betul-betul suasana Hari Raya semakin dekat. Iklan raya sudah menjadi sebahagian daripada budaya Hari Raya di Malaysia. Sama seperti lagu raya, kuih raya dan balik kampung. Inilah yang menjadikan sambutan Aidilfitri di Malaysia sangat istimewa. Bukan sahaja meriah dengan makanan dan pakaian baru, tetapi juga penuh dengan cerita, emosi dan nilai kemanusiaan yang menyatukan masyarakat. Namun jika iklan raya membuatkan kita tersentuh dan mengingatkan kita tentang keluarga dan kenangan lama, ada satu lagi perkara yang tidak boleh dipisahkan daripada Hari Raya di Malaysia. Sesuatu yang kita dengar di radio, di televisyen, di pusat membeli belah, di dalam kereta, malah di rumah sejak awal Ramadan lagi. Apabila lagu ini dimainkan, semua orang akan mula terasa suasana Hari Raya semakin dekat. Lagu-lagu inilah yang membawa nostalgia, kegembiraan dan kemeriahan setiap kali Syawal menjelang. Kita lihat pula keistimewaan yang ke-9. Apabila bercakap tentang Hari Raya di Malaysia, satu perkara yang hampir mustahil untuk dipisahkan ialah lagu raya. Lagu raya di Malaysia bukan sekadar muzik perayaan biasa, tetapi sudah menjadi sebahagian daripada budaya dan nostalgia rakyat Malaysia. Setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri, menariknya, lagu raya di Malaysia sudah mula dimainkan sejak awal bulan Ramadan lagi. Kita boleh mendengarnya di radio, televisyen, pusat membeli belah, restoran, malah di dalam kereta ketika perjalanan pulang dari kerja. Apabila lagu raya mula berkumandang, ramai yang akan berkata sudah terasa raya. Antara lagu raya yang paling terkenal dan sentiasa dimainkan setiap tahun ialah Balik Kampung, Suasana Hari Raya dan Selamat Hari Raya. Walaupun lagu-lagu ini sudah lama, ia masih diminati sehingga hari ini dan menjadi lagu wajib setiap kali Hari Raya. Apa yang menjadikan lagu raya Malaysia istimewa ialah liriknya yang banyak menceritakan tentang keluarga, kampung halaman, kemaafan dan kegembiraan menyambut Syawal. Ada lagu yang membuat kita gembira, ada lagu yang membuat kita rindu kampung, dan ada juga lagu yang membuat kita sedih kerana mengingatkan kepada insan yang sudah tiada. Bagi ramai rakyat Malaysia, kenangan mendengar lagu raya sangat berkait dengan zaman kanak-kanak, membantu ibu membuat kuih raya, menghias rumah, atau perjalanan jauh balik kampung. Lagu raya seolah-olah menjadi latar belakang kepada kenangan-kenangan indah tersebut. Walaupun zaman sudah berubah dan muzik moden semakin popular, lagu raya klasik Malaysia masih kekal dimainkan setiap tahun. Inilah bukti bahawa lagu raya bukan sekadar muzik, tetapi sebahagian daripada memori dan emosi rakyat Malaysia setiap kali Hari Raya tiba. Tanpa lagu raya, suasana Aidilfitri terasa kurang meriah. Lagu rayalah yang menghidupkan suasana, membawa nostalgia dan membuatkan kita benar-benar merasai kedatangan Syawal. Namun, Hari Raya di Malaysia bukan sahaja meriah dengan bunyi lagu raya yang berkumandang di mana-mana. Apabila malam raya tiba, suasana akan menjadi lebih meriah. Dengan bunyi letupan kecil dan cahaya berwarna-warni di langit, kanak-kanak akan mula berkumpul di halaman rumah. Orang dewasa berbual di luar rumah dan langit malam akan dihiasi cahaya yang cantik. Inilah suasana malam raya yang sangat meriah dan menjadi kenangan indah bagi ramai rakyat Malaysia. Kita lihat pula keistimewaan yang ke-8. Apabila malam raya menjelang, suasana di kampung dan di bandar akan berubah menjadi lebih meriah. Bunyi mercun mula kedengaran dan langit malam akan dihiasi dengan cahaya bunga api yang berwarna-warni. Walaupun penggunaan mercun dikawal, bunga api masih menjadi sebahagian daripada kemeriahan menyambut Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Bagi kanak-kanak, inilah masa yang paling menyeronokkan. Mereka akan bermain bunga api seperti bunga api batang, roda berpusing dan pelbagai lagi. Orang dewasa pula biasanya akan duduk di luar rumah, berbual dengan jiran dan keluarga sambil melihat bunga api di langit. Suasana ini sangat meriah dan penuh dengan kegembiraan. Di kampung-kampung, malam raya biasanya sangat hidup. Ada yang membakar lemang, ada yang memasang pelita, ada yang memasang khemah untuk berkumpul bersama keluarga. Dan pada masa yang sama, bunyi mercun dan bunga api kedengaran di seluruh kampung.
Suasana ini sukar digambarkan dengan kata-kata, tetapi sangat indah bagi mereka yang pernah merasainya. Walaupun sekarang tidak semua tempat boleh bermain mercun seperti dahulu, bunga api masih menjadi simbol kemeriahan malam raya. Apabila terdengar bunyi mercun dan terlihat cahaya bunga api, semua orang tahu bahawa hari raya sudah hampir tiba. Bagi ramai rakyat Malaysia, kenangan malam raya dengan bunga api adalah antara kenangan paling indah semasa zaman kanak-kanak. Ia bukan sekadar permainan, tetapi sebahagian daripada memori menyambut hari raya bersama keluarga dan rakan-rakan. Namun di sebalik kemeriahan malam raya dengan bunyi mercun dan cahaya bunga api, ada satu tradisi yang lebih tenang tetapi sangat bermakna. Bagi ramai keluarga di Malaysia, tradisi ini biasanya dilakukan sebelum hari raya atau pada pagi hari raya. Ia bukan tentang makanan atau pakaian baru, tetapi tentang ingatan, kasih sayang dan doa kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Tradisi ini mengingatkan kita bahawa walaupun hari raya adalah hari kegembiraan, kita tidak pernah melupakan orang yang pernah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kita lihat pula keistimewaan yang ketujuh. Salah satu tradisi paling bermakna di Malaysia sempena hari raya ialah menziarahi kubur ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Aktiviti ini biasanya dilakukan sebelum hari raya atau pada pagi hari raya. Ia bukan sahaja simbol penghormatan kepada yang telah pergi, tetapi juga sebagai momen untuk merenung, berdoa dan memohon keberkatan. Ketika menziarahi kubur, keluarga akan membersihkan kawasan kubur, menyusun semula bunga atau pelita dan membaca doa. Suasana di tanah perkuburan biasanya tenang, tetapi penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang. Tradisi ini mengingatkan kita tentang nilai kekeluargaan dan pentingnya menghargai insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Bagi ramai rakyat Malaysia, ziarah kubur bukan sekadar kewajipan agama, tetapi juga satu bentuk kenangan dan pengajaran. Ia mengajar kita tentang kehidupan, kematian, dan betapa pentingnya hubungan kekeluargaan. Ramai yang akan berkongsi cerita tentang ahli keluarga yang telah pergi, mengingatkan nilai kasih sayang, pengorbanan, dan kenangan manis yang pernah dilalui bersama. Selain itu, tradisi ziarah kubur juga menjadi masa untuk generasi muda belajar tentang budaya dan adat resam nenek moyang. Mereka belajar bagaimana menghormati orang tua, menjaga tempat persemadian, dan memahami kepentingan doa untuk kesejahteraan keluarga. Tradisi ini menjadikan Hari Raya di Malaysia lebih bermakna kerana ia bukan hanya tentang kemeriahan, makanan atau pakaian baru, tetapi tentang ingatan kepada mereka yang telah pergi dan memupuk rasa syukur serta penghargaan dalam kalangan keluarga. Walaupun tradisi ziarah kubur membawa ketenangan dan pengajaran yang mendalam, Hari Raya di Malaysia juga tidak lengkap tanpa keindahan visual dan identiti budaya yang terselah melalui pakaian tradisional. Setiap pagi raya, kita akan melihat warna-warni Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti. Kita lihat pula keistimewaan yang keenam. Salah satu elemen paling menonjol dan berwarna-warni sempena Hari Raya di Malaysia ialah pakaian tradisional. Bagi rakyat Malaysia, pakaian raya bukan sekadar pakaian baru, tetapi simbol identiti budaya, tradisi dan kebanggaan diri. Setiap kali Syawal menjelang, kita dapat melihat pelbagai warna dan corak pakaian yang indah memenuhi rumah, kampung dan bandar. Bagi lelaki, baju Melayu lengkap dengan sampin dan songkok masih menjadi pilihan utama, manakala wanita memilih baju kurung, baju kebaya, atau variasi moden yang mengekalkan elemen tradisional. Kanak-kanak pula akan memakai pakaian raya yang ceria dan berwarna-warni, menjadikan suasana pagi raya lebih meriah. Selain daripada keindahan visual, pakaian tradisional ini juga mempunyai nilai sentimental. Ia mengingatkan kita tentang sejarah, adat resam dan cara nenek moyang menyambut perayaan. Misalnya, corak songket atau kain tenun yang digunakan dalam baju kebaya atau baju kurung mempunyai makna dan simbolik tertentu yang membezakan setiap negeri di Malaysia. Pakaian tradisional juga memupuk rasa kekitaan dan perpaduan. Apabila keluarga dan jiran berkumpul, kita dapat melihat gabungan warna-warni pakaian yang memancarkan kemeriahan dan kegembiraan. Ia adalah satu cara rakyat Malaysia
mengekalkan warisan budaya sambil meraihkan perayaan yang penuh kegembiraan ini. Pakaian raya bukan sahaja memberi kepuasan visual tetapi turut meningkatkan rasa hormat antara generasi kerana kanak-kanak belajar menghargai tradisi melalui cara mereka berpakaian dan mengekalkan budaya. Namun, walaupun pagi raya dihiasi dengan warna-warni pakaian tradisional, terdapat satu bunyi yang sentiasa bergema di seluruh negara, menandakan ketibaan Syawal yang penuh keberkatan. Malam raya dipenuhi dengan gema takbir dari masjid dan surau, satu tradisi yang mengikat rakyat Malaysia dengan semangat kesyukuran dan doa. Mari kita lihat keistimewaan yang kelima. Salah satu elemen yang paling menyentuh hati semasa menyambut Hari Raya di Malaysia ialah bunyi takbir raya. Malam sebelum Hari Raya, seluruh masjid dan surau di seluruh negara akan bergema dengan alunan takbir yang penuh keberkatan, mengingatkan rakyat tentang nikmat puasa sebulan dan kehadiran Syawal yang mulia. Takbir raya bukan sekadar bacaan biasa. Ia menyatukan masyarakat dalam doa dan kesyukuran, memberi rasa hening dan damai sebelum kemeriahan pagi raya bermula. Apabila mendengar takbir bergema, ramai yang merasa terharu, terkenang ahli keluarga dan suasana kampung yang damai, terutamanya mereka yang kini berada di bandar jauh dari kampung halaman. Tradisi ini juga memupuk kesedaran tentang nilai kekeluargaan, kasih sayang dan pengampunan. Malah, takbir raya sering menjadi simbol perpaduan kerana ia didengar oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, status atau latar belakang. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas semua berkumpul di masjid atau surau untuk mendengar takbir, menjadikan ia satu pengalaman yang mendalam dan sangat bermakna. Bagi mereka yang tidak dapat hadir ke masjid, alunan takbir tetap boleh didengar melalui corong radio, televisyen dan platform digital, memastikan setiap rumah diselimuti rasa Syawal yang tenang dan penuh keberkatan. Takbir raya di Malaysia bukan sekadar bunyi, tetapi detik yang menyentuh hati, menandakan permulaan hari penuh kegembiraan, kunjungan keluarga, dan perayaan yang dinanti-nantikan setiap tahun. Setelah malam raya bergema dengan takbir, pagi raya pula akan dihiasi dengan kegembiraan kanak-kanak yang menanti duit raya daripada ibu bapa, saudara dan jiran. Tradisi ini bukan sahaja menghiburkan kanak-kanak, tetapi juga mengajar mereka nilai memberi dan menerima dalam suasana perayaan yang penuh kasih sayang. Mari kita lihat keistimewaan yang keempat. Salah satu perkara yang paling ditunggu-tunggu oleh kanak-kanak setiap kali Hari Raya Aidilfitri ialah duit raya. Tradisi memberi duit raya sudah menjadi budaya masyarakat Malaysia sejak dahulu lagi, sebagai tanda berkongsi rezeki dan menggembirakan kanak-kanak serta ahli keluarga yang lebih muda. Biasanya duit raya akan dimasukkan ke dalam sampul berwarna-warni, selalunya berwarna hijau atau mempunyai corak hari raya seperti ketupat, masjid dan bulan sabit. Kanak-kanak akan pergi beraya dari rumah ke rumah bersama ibu bapa, dan setiap kali bersalaman, mereka mungkin akan menerima sampul duit raya. Inilah antara momen paling menggembirakan bagi kanak-kanak semasa hari raya. Namun, duit raya bukan sekadar pemberian wang. Ia sebenarnya melambangkan amalan berkongsi rezeki, bersedekah dan menggembirakan orang lain. Tradisi ini juga mengajar kanak-kanak tentang adab seperti memberi salam, bersalaman dengan orang tua dan mengucapkan terima kasih. Bagi orang dewasa pula, memberi duit raya adalah satu bentuk sedekah dan tanda kasih sayang kepada anak saudara, cucu dan kanak-kanak yang datang beraya. Walaupun jumlahnya tidak besar, nilai sebenar duit raya bukan pada wang tersebut, tetapi pada kegembiraan dan hubungan kekeluargaan yang terjalin. Ramai orang dewasa juga mengimbau kenangan zaman kanak-kanak. Mereka mengira duit raya selepas pulang beraya, menyusun sampul dan merancang apa yang hendak dibeli. Kenangan ini menjadi memori indah yang akan diingati sepanjang hayat. Tradisi duit raya menjadikan hari raya di Malaysia lebih meriah, lebih ceria dan penuh dengan kegembiraan, terutama bagi kanak-kanak. Namun, selepas kanak-kanak mengumpul duit raya dan keluarga selesai berkunjung dari rumah ke rumah, satu perkara yang pasti menjadi tumpuan di setiap rumah yang dikunjungi ialah makanan. Meja di ruang tamu dan dapur biasanya dipenuhi pelbagai jenis hidangan tradisional yang hanya muncul pada musim hari raya. Bau rendang, lemang dan ketupat akan memenuhi rumah dan membuatkan sesiapa sahaja berasa lapar walaupun baru sahaja makan di rumah sebelumnya.
Inilah antara perkara yang menjadikan Hari Raya di Malaysia sangat istimewa, makanan raya yang pelbagai dan unik. Kita lihat pula keistimewaan yang ketiga. Salah satu perkara yang menjadikan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia sangat istimewa ialah makanan atau juadah raya. Setiap kali hari raya, hampir setiap rumah akan menyediakan pelbagai jenis makanan tradisional yang hanya muncul atau paling popular pada musim perayaan ini. Antara makanan yang paling sinonim dengan hari raya ialah ketupat, lemang dan rendang. Lemang biasanya dibakar menggunakan buluh dan dimasak bersama santan, manakala rendang pula dimasak dalam tempoh yang lama sehingga kuahnya pekat dan dagingnya lembut. Gabungan lemang dan rendang sudah menjadi makanan wajib setiap kali hari raya di Malaysia. Selain itu, terdapat juga hidangan lain seperti lontong, kuah kacang, sate, nasi impit dan pelbagai jenis kuih raya seperti tat nanas, kuih semperit, kuih bangkit dan banyak lagi. Menariknya, setiap negeri di Malaysia mempunyai makanan raya yang sedikit berbeza mengikut tradisi dan budaya masing-masing. Apabila beraya dari rumah ke rumah, tetamu biasanya akan dijemput makan walaupun baru sahaja makan di rumah lain. Inilah yang menjadikan aktiviti beraya di Malaysia sangat menarik kerana setiap rumah mempunyai hidangan yang berbeza. Kadang-kadang kita makan sedikit di setiap rumah, tetapi akhirnya kenyang kerana terlalu banyak makanan. Juadah raya bukan sekadar makanan, tetapi simbol keramahan tuan rumah dan kegembiraan berkongsi rezeki dengan tetamu. Meja yang penuh dengan makanan melambangkan kemurahan hati dan semangat berkongsi dalam masyarakat Malaysia. Sebab itulah ramai orang mengatakan bahawa Hari Raya di Malaysia adalah antara perayaan yang paling meriah dari segi makanan. Namun, walaupun makanan raya sangat istimewa, kemeriahan Hari Raya di Malaysia bukan hanya berlaku di dalam rumah sahaja. Ada satu tradisi yang sangat unik di Malaysia, di mana pintu rumah dibuka kepada sesiapa sahaja yang datang, mengira kawan, jiran, rakan sekerja atau kadang-kadang orang yang tidak dikenali, tetapi semuanya disambut dengan senyuman dan dijemput makan. Tradisi ini menunjukkan betapa rakyat Malaysia sangat mementingkan perpaduan dan hubungan masyarakat. Kita lihat pula keistimewaan yang kedua. Salah satu keunikan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia ialah tradisi rumah terbuka. Tradisi ini sangat terkenal sehingga menjadi identiti sambutan Hari Raya di negara ini. Rumah terbuka bermaksud tuan rumah membuka pintu rumah mereka kepada tetamu yang datang beraya, sama ada saudara mara, jiran, rakan sekerja atau sesiapa sahaja. Apa yang menjadikan rumah terbuka di Malaysia istimewa ialah ia tidak terhad kepada orang Islam sahaja. Rakan-rakan daripada kaum Cina, India dan kaum lain juga akan datang beraya, makan bersama dan meraihkan hari raya bersama-sama. Inilah yang menjadikan Malaysia unik kerana perayaan boleh dikongsi bersama walaupun berbeza budaya dan agama. Apabila rumah terbuka diadakan, tuan rumah biasanya akan menyediakan pelbagai jenis makanan seperti ketupat, rendang, lemang, lontong, kuih raya dan minuman untuk tetamu. Tetamu pula akan datang bersalaman, bermaaf-maafan dan berbual mesra. Suasana ini sangat meriah dan penuh dengan semangat perpaduan. Selain rumah terbuka keluarga, terdapat juga rumah terbuka besar yang dianjurkan oleh syarikat, organisasi dan juga kerajaan seperti Majlis Rumah Terbuka Malaysia yang dihadiri oleh ribuan rakyat dari pelbagai kaum. Tradisi rumah terbuka ini sebenarnya melambangkan nilai masyarakat Malaysia yang sangat mementingkan hubungan, hormat menghormati dan perpaduan. Hari Raya bukan sahaja perayaan untuk keluarga, tetapi juga perayaan untuk masyarakat dan negara. Namun, walaupun rumah terbuka sangat meriah dan menjadi simbol perpaduan masyarakat Malaysia, ada satu tradisi yang lebih besar dan berlaku setiap tahun apabila menjelang Hari Raya. Tradisi ini menyebabkan lebuh raya menjadi sesak, stesen bas penuh, lapangan terbang sibuk dan seluruh negara seolah-olah bergerak pada masa yang sama menuju ke satu tempat yang sama. Semua ini berlaku kerana satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia, keluarga dan kampung halaman. Inilah tradisi yang menjadi simbol sebenar Hari Raya di Malaysia. Kita lihat keistimewaan yang pertama. Keistimewaan paling utama apabila tiba Hari Raya Aidilfitri di Malaysia ialah tradisi balik kampung. Inilah tradisi yang paling besar, paling sibuk dan paling menyentuh hati dalam sambutan Hari Raya di Malaysia. Setiap tahun, berjuta-juta rakyat
Malaysia akan pulang ke kampung halaman untuk beraya bersama ibu bapa dan keluarga. Apabila hampir hari raya, lebuh raya akan mula sesak dengan kenderaan. Stesen bas dipenuhi orang ramai dan lapangan terbang menjadi sangat sibuk. Fenomena ini berlaku setiap tahun dan sudah menjadi sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia. Walaupun perjalanan jauh, jam berjam-jam, tiket mahal dan penat memandu, semua itu tidak menjadi masalah kerana tujuan mereka hanya satu, pulang beraya bersama keluarga. Balik kampung sebenarnya mempunyai makna yang sangat besar. Ia bukan sekadar pulang ke rumah lama, tetapi pulang kepada kenangan, kepada keluarga, kepada tempat kita membesar. Ramai yang bekerja di bandar akan pulang ke kampung untuk berjumpa ibu bapa, datuk nenek dan saudara mara yang jarang ditemui sepanjang tahun. Suasana di kampung pula sangat berbeza dengan di bandar. Pagi raya di kampung biasanya lebih tenang. Kedengaran bunyi takbir dari masjid, orang berjalan kaki dari rumah ke rumah, kanak-kanak bermain bunga api, dan jiran-jiran saling berkunjung. Suasana ini membuatkan ramai orang berasa hari raya di kampung lebih meriah dan lebih bermakna. Tradisi balik kampung ini juga menunjukkan betapa kuatnya nilai kekeluargaan dalam masyarakat Malaysia. Walau sejauh mana seseorang merantau, walau sebesar mana jawatan atau kejayaan seseorang, apabila tiba hari raya, mereka tetap akan pulang menjadi anak kepada ibu bapanya. Sebab itulah ramai orang mengatakan, hari raya bukan tentang pakaian baru atau makanan semata-mata, tetapi tentang keluarga, kemaafan dan kebersamaan. Balik kampung bukan sekadar perjalanan pulang ke rumah, tetapi perjalanan pulang kepada kenangan, kasih sayang dan asal-usul kita. Itulah dia 10 keistimewaan perayaan Aidilfitri di Malaysia yang menjadikan sambutan hari raya di negara ini sangat unik dan istimewa berbanding negara lain. Dari tradisi balik kampung, rumah terbuka, makanan raya, duit raya, pakaian tradisional, takbir raya, ziarah kubur, bunga api, lagu raya sehinggalah iklan raya yang menyentuh hati. Semuanya menjadikan hari raya di Malaysia penuh dengan kenangan, emosi dan kegembiraan. Hari raya di Malaysia bukan sekadar perayaan selepas sebulan berpuasa, tetapi ia adalah masa untuk memaafkan, mengeratkan hubungan keluarga, mengukuhkan persahabatan dan mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur. Inilah nilai sebenar hari raya yang menjadikan perayaan ini sangat bermakna kepada masyarakat Malaysia. Setiap orang mungkin mempunyai kenangan hari raya yang berbeza, tetapi perasaan gembira, sayu dan rindu itu tetap sama setiap tahun. Apabila takbir raya mula berkumandang dan keluarga berkumpul bersama, hari raya bukan sekadar satu hari, tetapi satu perasaan yang hanya dapat dirasai setahun sekali. Jika anda suka kandungan tentang sejarah, fakta menarik, ranking dan kisah unik tentang Malaysia, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Tulis di ruangan komen apakah perkara paling anda suka tentang hari raya di Malaysia. Jumpa lagi dalam video seterusnya di Cerita Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.